Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita telah memasuki bulan Ramadan. Bulan yang sangat-sangat mulia, Ramadan Karim. Bulan yang sangat mulia dan sangat besar manfaatnya. Dan rugi kalau kita tidak memanfaatkan kelebihan-kelebihan dan keistimewaan yang ada dalam bulan Ramadan ini. Antara amalan yang digalakkan ialah memperbanyakkan berdoa. Ini selari dengan firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Baqarah ayat 186. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Bila mana hamba-Ku hendak memohon sesuatu kepada Aku, Allah sebut fa inni qarib, Aku di dekat sahaja. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan makbulkan segala permohonan dan doa yang dimohon oleh hamba-hamba-Ku. Ayat ini dia berada di antara ayat-ayat yang berbincangkan tentang Ramadan. Ayat 183 Ramadan, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam, kefarduan puasa. Ayat 186 Ramadan menceritakan mengenai rukhsah, keringanan. Kan ayyam ma'dudat, faman kana minkum maridan aw ala safar, siapa yang sakit, musafir, dia boleh qada balik puasa. Kemudian ayat 185, syahrul ramadan alladhi unzila fihi al-Quran, bulan Ramadan, bulan Al-Quran. Dan tiba-tiba datang selepasnya 186 ayat berkenai doa. Dan kemudian diakhiri 187 kan, ayat mengenai Ramadan semula. Jadi di sana ayat doa di antara ayat-ayat Ramadan menunjukkan perlunya kita memperbanyakkan berdoa dalam bulan Ramadan, kerana bulan Ramadan ini bulan yang sangat-sangat mustajab doanya.